Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Aku Bukan Ustazah 2 episod ke-8. So jom kita tonton. Kau tahu tak pasal Umar? Umar? Dia minta nombor Mia. Hah? I mean, aku tak tahulah, tapi Ustaz Fikri cakap ada this one guy datang madrasah, tanya pasal Adam, minta nombor telefon Mia. Siapa lagi? Umar lah kan? Aduh. Habis tu, ni macam mana? Tak tahu lah. Tapi, since Mia pun terperak ikut Umar ni, so aku rasa okey lagi lah aku. Okey, pada saya Umar nak saya Aminah. So Aminah tak tahu lagi lah, sebab Aminah sekarang ni masih lagi berduka bila kehilangan anak. Tapi pada saya bukan Aminah, Umar dia tak perlu nombor pun. Dia tahu kat mana rumah keluarga Aminah. Kalau nak lebih, orang kata lebih proper, Omar pergi rumah keluarga Aminah. Jumpalah ayah dia dulu, jumpa adik keluarga dia dulu. Tak perlulah jumpa direct jumpa Aminah. Bagi tahu hajat dia nak minta maaf. Kalau Aminah ready, Aminah jumpalah. Dia tak perlu sampai minta nombor semua. Sebab yelah, orang yang dah pernah ada hubungan, pernah kahwin dulu, mesti tahu kat mana rumah, kat mana, tanpa perlu nak hubungi. Mungkin nombor telefon adik keluarga Aminah, Omar masih simpan lagi. Sebab kita tonton episod-episod sebelum ni, Omar dah berubah. Tapi janganlah macam terkejut sangat. Macam yang saya cakap, better Omar sampaikan niat dia tu pada ahli keluarga yang terdekat. Bila dah ready, ahli keluarga semua ada, Omar pun jumpa Aminah, minta maaf. Itu lagi okey. Kalau macam kalau Aminah patut kata nak jumpa atau nak minta maaf, memang susah sikit lah. Orang tu pun mungkin masih trauma lagi dengan apa yang Omar pernah buat pada dirinya. Itu pandangan saya lah. Tapi dalam episod ni orang kata Adam tak ada. Kenapa? Adam pergi mana? Adakah Adam lepas cerai tu dia terus belah apa? Agak terkejut juga. So tolong jawab. Sekian.